العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ محمد الفضالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه فأما نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه, maka ada pun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun titih baris min jihati abihi daripada pihak bapaknya, fahuwa maka iaitu nasabuhu tu Sayyiduna Muhammad bin Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin. Abdi Manaf ibnu Qusay atau bin Kilab bin Ka'b ibnu Lu'ayyin bil Hamzi wa tarkihi ibni Walid bin Fihrin bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimata bin Mudrikata bin Ilyas bin Mudar bin Nizar ibni Ma'ad bin Adnan. Habis. Tengok qauluhu Abdullah min kalamihi radhiyallahu anhu, setengah daripada perkataannya, perkataan yang diriwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu, kama fi tazkiratis salahis safadi, sebagaimana sabit dalam kitab tazkirah bagi Syekh As-Salah As-Safadi. Laqad hakamal baduna fi kulli baldatin bi anna lana fadlan ala sadatil ardi wa inna abi zul majdi wasudadil ladzi yusharu bihi baina nashzin kun nashrin ra ko zai nashzin ila khafadi. Laqad hakamal baduna, demi sesungguhnya telah menghukum oleh orang Arab Badui, telah menghukum oleh orang Arab Badui fi kulli baldatin, pada tiap-tiap negeri, bukan se-negeri dak, semua orang-orang Arab Badui pada tiap-tiap negeri menghukum bi anna lana fadlan, bahawasanya sabit bagi kami ini kelebihan, kami ni orang lebih. Semua tu pakat hukum gitu laka dah. Orang-orang kampung pakat kata kami ni ada kelebihan. Kelebihan ala sadatil ardi, di atas penghulu bumi ini. Maknanya sekalian penghulu tu kami ada lagi kelebihan.
kami lebih lagi. Nak banding dengan penghulu pemimpin yang lain, kami masih ada lagi kelebihan. Lebih kami lagi. Wa inna abi, dan sesungguhnya ayahku, ayahandaku, Abdul Muttalib tu, Zul Majdi, mempunyai kemuliaan, wasudadi, dan kepimpinan, allazi yusyaru bihi, yang dibuat mesyuarat, yang dibuat isyarat, yang ditunjuk, yang dibuat musyarat dengannya, ma baina nashzin ila khafadi, di antara tanah tinggi sehinggalah tanah rendah. Maknanya daripada serendah-rendah tanah sampalah kepada serendah-rendah, setinggi-tinggi tanah. Orang ramai pakat ambil pendapat dia buat sorak. Kalau buat mesyuarat gapo-gapo pun pakat ambil pendapat dia lah, pendapat ayah dia, iaitu Abdul Muttalib. Yusyaru bihi bainan nashzin ila khafadi, daripada serendah-rendah, di antara setinggi-tinggi tanah, ila khafadi, kepada serendah-rendah tanah. Tak kira lah orang bukit ko, orang darat ko, orang tanah rata ko, semua pakat ambil dia buat sorak, buat mesyuarat. Baik. Pakat tunjuk dia belakang. Qauluhu Abdul Muttalib, ismuhu Amir, namanya Amir, kama qalahu Ibnu Qutaibah, sebagaimana berkata akan dia oleh Ibnu Qutaibah. Jadi Abdul Muttalib bukan nama dia lagi lah. Wasmuhu Amir, dalam Bazangi. Waqila Syaibatul Hamdi. Ni hak dalam Bazangi dia. Waqila Syaibatul Hamdi. Dan kata setengah mendapat Syaibatul Hamdi. Syaibah ni ubah. Kerana dia ketika dia dilahir tu ada ubah di kepala dia. Ada ubah. Syaibatul Hamdi. Wa inna mashtuhira, dan hanya sesungguhnya masyhur ia Abdul Muttalib tu, ataupun Syaibah. Syaibah itu masyhur dengan Abdul Muttalib, hamba bagi Muttalib. Hamba bagi Muttalib. Lianna abahu, kerana bahawasanya ayahandanya, kerana bahawasa ayahandanya Hashiman, Badah, Hashim tu. Abdul Muttalib ayah dia Hashim. Hashim. Lianna abahu, kerana bahawasanya ayahandanya Hashim tu, qala, berkata ia Hashim. Berkata ia Hashim, wasiatlah mudah-mudah. Hashim dekat-dekat nak mati, ia bagi wasiat. Wasiat li akhihi, bagi saudaranya, saudara bagi Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Li akhihi Al-Muttalib. Jadi Muttalib ni sebenarnya dua beradik dengan Syaibatul Hamdi. Dua beradik. Dua beradik dengan Syaibatul Hamdi. Jadi dekat-dekat nak meninggal, Hashim dia wasiat kepada Muttalib. Wasiat kepada Muttalib, wa huwa bi Makkah. Sedekah Muttalib ketika tu di Mekah. Duduk di Mekah. Hina hadarathul wafatu. Wa huwa, dan iaitu Hashim. Kalau ada Hashim dah. Wa huwa, sedekah ketika tu Hashim tu bi Makkah, berada di Mekah. Hashim berada di Mekah. Hina hadarathul wafatu, ketika hadir kematian dia. Ketika hadir kematian dia tu, Hashim berada di Mekah. Adrik, ni bagi makul qaul, bagi qala. Hashim berkata bagi saudaranya Muttalib, adrik, gi ambil tu, dapatkan olehmu. Dapatkan olehmu abdaka, akan hambamu, bi Yasrib. Gitu. Adrik abdaka. Gi cari tu. Gi ambil
Dia ambil hamba-mu tu. Bi Yasrib, di Yasrib. Yasrib Madinah lah. Jadi anak dia ni bukan hamba sebenarnya. Bukan hamba, anak dia juga. Anak dia juga. Baik. Maksud abdaka sini Syaibatul Hamdi lah. Syaibatul Hamdi. Mungkin ambil adikmu tu. Adikmu duduk di Yasrib tu. Ia besar pada Muttalib. Muttalib tu abai lah. Dan Syaibatul Hamdi tu adik. Dia ambil adikmu tu di Yasrib tu. Di Madinah tu. Sebab ia ramai waris-waris Nabi duduk di Madinah. Waris-waris Nabi duduk Madinah. Pasal tu Abdullah, ayah anda Nabi tu, dia meninggal dunia tengah perjalanan pergi ke Madinah. Kerana menziarahi sanak saudaranya di sana, Bani An-Najjar. Tu. Jadi barangkalinya Syaibatul Hamdi ni berada di kalangan demo tu dah. Waris-waris dia tu. Jadi dekat-dekat nak mati, dia pesan pada anak sulung dia, anak tua dia ni, supaya pergi ambil adik dia. Tu abdaka, ia gelarkan abdaka. Jadi Syaibatul Hamdi jadi Abdul Muttalib, hamba bagi Muttalib. Muttalib sebenarnya abai dia. Baik. Tu kata satu pendapat. Waqilah, dan kata setengah pendapat, li anna ammahu. Bahawasanya bapa saudaranya Al-Muttalib tu. Bapa saudaranya Al-Muttalib ja'a bihi. Jadi pendapat ni Al-Muttalib tu bapa saudara bagi Syaibatul Hamdi, dua beradik dengan Hashim. Kila ni. Berdasarkan kila ni, li anna ammahu, kerana bapa saudara bagi Syaibatul Hamdi dia. Siapa dia? Al-Muttalib. Kila ke Abdul Muttalib ni apa? Al-Muttalib ni bapa saudara bagi Syaibatul Hamdi. Hak saat ni li akhihi. Saudara dia, dua beradik. Tak apa dah. Wakila li anna ammahu al-Muttalibah. Dan kata setengah pendapat bahawasanya bapa saudaranya Syaibatul Hamdi tu. Siapa dia bapa saudara? Al-Muttalib ja'a bihi. Bawa datang ia Al-Muttalib dengan Syaibatul Hamdi tu ila Makkah, kepada Mekah. Daripada Madinah jugalah. Daripada Madinah dia bawa masuk Mekah tu, radifahu. Radifahu dia sebagai dia panggil radif ni, maknanya kalau kita naik motor penumpang duduk belakang tu. Pembonceng tu. Kau kata dia? Dia. Radifahu. Sebenarnya nak baca guana radifahu ku radifuhu li anna ammahu al-Muttalib ja'a bihi ila Makkah. Situ radif. Nak baca guana bu. Hal keadaan dhamir hu. Ya boleh ke makrifat? Radifah, makrifat. Tidak ni nakirah. Radifahu. Jadi Sahibul hal bagi dhamir bihi tu. Bihi ila Makkah radifahu. Hal keadaannya Syaibah tu sebagai pembonceng. Ya boleh ke makrifat? Khilaf benar tak? Yang makrifat nakirah dia ni. Silap dia. Baca khabar mendadak mazhah radifuhu. Li anna ammahu al-Muttalib ja'a bihi ila Makkah wa huwa radifuhu. Wa huwa sedangkan
Syaibah tu. Sedangkan Syaibah ketika duduk belakang utara tu dah. Duduk belakang utara tu bihaiatin bazzah, dengan kelakuan yang comok. Dengan kelakuan yang comok. Tidak teruruh lah muka budak. Kalau orang Kelantan kata capung. Tu dia capung. Wa kana yus'alu anhu, dan adalah Muttalib tu. Yus'alu anhu, bukan. Wa kana, dan adalah. Boleh. Wa kana, dan adalah Muttalib itu yus'alu, ditanya. Muttalib ditanya lah, siapa dia balik belakang tu? Budak mana tu? Wa kana yus'alu anhu, dan adalah Muttalib itu ditanya tentang Syaibatul Hamdi tu. Budak balik belakang siapa dia? Siapa dia? Nak ngaku nak darah malu. Moga kelakuan tidak teruruh. Dah ya orang bangsa weh. Nak ngaku malu. Fayaqulu, maka berkata ia Muttalib, huwa abdi. Ni hamba aku ni, bukan nak darah. Padahal anak Hashim. Tu dia dah. Jadi kilan ni Hashim dengan Muttalib dua beradik. Dekat-dekat nak mati, Hashim dia pesan pada adik dia Muttalib tu, dia ambil lah anak saudaramu duduk di Yasrib. Dia ambil lah. Gigi tengok cemarnya, tidak terurus. Moga pak duduk sini. Pak duduk di Mekah. Dan duduk dengan keluarga je. Jadi bawa masuk kota Mekah dalam keadaan tidak terurus. Maka dia tanya dia, siapa dia tu? Fayaqulu huwa abdi. Akhirnya Abdul Muttalib. Ni hamba Muttalib ni. Hamba Muttalib. Padahal nama dia Syaibatul Hamdi. Apa kata gitu? Hayaan, kerana malu. Kerana malu, an yakula ibnu akhi. Dia malu bahawa berkata, ini anak saudara aku, anak Hashim ni. Pak orang mati ni, anak yatim ni. Tapi dia malu. Falamma ahsana halahu, maka tak kala dia mengelokkan akan kelakuan Syaibah. Siapa rumah yang mandilah. Mandi, ambil baju, saling semula agak. Baru ia istihar. Tu dia dah. Falamma ahsana halahu, maka tak kala memperelok ia Al-Muttalib halahu, akan kelakuan Syaibatul Hamdi. Azhara, jawab. Muzahir ia Muttalib anna Syaibah tu ibnu akhi, anak saudaranya, bukan hamba. Tu dia dah, anak saudara. Wa kana yuqalu lahu, dan adalah Syaibatul Hamdi ini dikatakan baginya, orang gelar dia Al-Fayyad. Fayyad. Asal Fayyad maknanya orang yang sangat melimpah ruah. Fayyad. Lijudihi. Yalah. Kerana boruhnya. Orang tidak kedekut. Dermawan. Wa kana min hukama Quraisyin. Syaibah Hamdi ni setengah daripada orang-orang bijak daripada kalangan Quraisy. Hukama, orang bijak, yang dia kawan. Wa kana ya'muru auladahu, dan adalah ia Abdul Muttalib ini memerintahkan segala anaknya. Semua anaknya ia perintah bitarkiz zulmi, meninggalkan kezaliman wal baghi, kejahatan, wa yahussuhum ala makarimil akhlaq, dan menggesakan mereka itu supaya berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa yanhahum, dan melarang mereka itu anil umurid dani'ah, daripada pekerjaan-pekerjaan yang hina dina. Dina dekat-dekat tu al umurid dani'ah, segala kerjaan-kerjaan yang hina dina. Baik. Qauluhu Hashim wasmuhu Amrun. Ismuhu Amrun. Wakila Umar. Dekat-dekat. Amru, wakila Umar. Wa kana yukna, Hashim digelar sebagai Abil Batha. Digelar sebagai Abil Batha. Wa kana ma'a Abdi Syamsin fi batnin. Gitu dah. Dan adalah Hashim serta Abdi Syamsin
Abdi Syamsi fi batning, dalam satu perut, kembar lah. Dalam satu perut, satu rahim, kembar lah. Dia Hashim dengan Abdi Syamsi ni dia kembar. Wa kanat asbu'u rijli Hashim mulassaqah. Gitu nah deh. Dan adalah jari-jari kaki Hashim ketika keluar daripada rahim tu, mulassaqah, berdepek. Berdepek dok tepek. Tepek bijabhati Abdi Syamsi. Dok tepek di dahi Abdi Syamsi. Tu dia. Ada isyarat ke mana? Ada isyarat ada dah. Gocoh dah perut lagi, gocoh. Nak katanya turun ni Abdi Syamsi nak kebalah dengan turun ni dia ni, dengan turun ni Hashim. Bani Hashim dengan Bani Abdi Syamsi ni keperai sikit lagi. Ya Abdi Syamsi Muawiyah ke? Deh, set Muawiyah ha. Tok nenek. Tok nenek Muawiyah. Tu Hashim letak kaki dahi di dalam perut lagi. Mula soqah. Deh, bijab hati Abdi Syamsi. Lepas tu nak cabut tak boleh. Nggo lekat. Deh, kena hirih. Walam yumkin naz'uha. Dan tidak mungkin untuk dicabutkan asbu' tu. Tak boleh nak cabut dah jari kaki dia tu. Deh, illa bisayala nidam. Malaikat dengan mengalirkan darah. Kena mengalirkan darah juga, kena hirih ke mana, wallahu a'lam, lah bidah dulu. Dah jawab lagu mana pun. Fakanu yakuluna, orang Arab dia reti dah sini, dia reti pirasat dah. Dia tengok gini, dua ni dah turun ni, dua ni akan balas sakit lagi ni. Fakanu yakuluna, maka adalah mereka itu orang Arab lah. Yakuluna, berkata mereka itu, sayakunu bainahuma damung. Tu dia. Dah akan berlaku pendarahan lah. Dah darah di antara keduanya, di antara Hashim dengan Abdi Syamsi, walaupun kembar asas rohin je. Tapi mari anak cucu balah. Fakana baina waladaihima, tengok, maka adalah di antara anak cucu lah, waladaihima terkelip belakang lah, ada anak cucu. Kalau kira sebenarnya anak, waladaihima anak cucu keduanya itu. Anak cucu Hashim, anak cucu Abdi Syamsi. Waqad waqa'at al-adawah. Tu dia. Dan sesungguhnya telah berlaku perseteruan baina Umayyah. Umayyah. Ialah dah Sufyan dah. Sufyan. Ada Sufyan. Sufyan. Baina Umayyah bin Abdi Syamsi. Dah. Wa baina Hashim. Tu dia. Baina Umayyah bin Abdi Syamsi wa baina Hashim. Berapa dah? Kepak dah. Panggil lagi tu. Kena semula. Fada'a Umayyah Hashiman lil mufakharah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi abahu klik mana? Lianna abahu Hashiman. Lianna abah mana? Lianna abahu Abba Syaibah. Klik situ. Boleh juga. Muttalib pun boleh. Moga dia dua adik dua beradik. Tapi Syiakul Kalam klik situlah Syekhul Hamdi.